first week masa dia kena. Dia kena. Dia kena sergah dengan benda tu. Dia kata tolong diam. Boleh tolong diam tak? Tolong diam. Lepas tu dia tengok, tolong diam. Kita orang pun tengah borak gelak-gelak. Tolong diam boleh tak? Dah last tu betul-betul depan muka. Kau boleh tolong cakap diam tak kat diorang? Daripada depan muka dia. Itu yang Adam lah. Adam bercerita. Itu dia lagi tahu lah. Tapi kita orang tahu lah. Dia dah berlari datang muka cuak. Macam ni. Gigil. Apa Adam? Lepas tu kita orang macam, tak ada apa. Borak-borak. Bila macam tu kita nak borak ke? Mesti nak tanya dia kan. Kau balik kan? Tak ada. Tadi aku kena tegur. Kena tegur? Sambung katil. Dia macam tu lah. Kalau kena kacau sambung. Tidur sama-sama. Nampak ke bayangan apa yang Adam yang nampak. dia tak cerita lah. So perempuan lah. Perempuan yang dia kata dia nampak macam bayang-bayang daripada jauh. Dia macam di katil. Ini ada cermin besar. Lepas tu ada sofa sini. Daripada sofa ni dia nampak. Dia kata boleh tolong diam tak? Lepas tu dia dekat sikit. Boleh tolong diam tak? Last kali betul-betul depan muka dia.